Ada satu kereta dekat tengah-tengah highway rosak. Tiba-tiba, langgar kereta tu. Kaki dia patah. Duit deposit RM70,000 tu pun tak dapat dikeluarkan. Dan bila dia nak keluar tu ada masalah. Okay, ada satu hari lelaki tempang datang ke ofis Pak Kacat. Datang dengan seorang wanita. Yang wanita tu aku tahu dia tu adik dia lah. Bagi aku cerita ni satu cerita yang agak sedih jugalah. Sebab apa? Sebab satu dia tu memang dah tempang. So aku tanyalah apa tujuan tuan datang sini kan. Dia cerita dia nak belajar trade SPO. So adalah perbualan kat situ. Dan antara salah satu yang aku berbual, aku tanya dia lah, macam mana abang boleh tempang ni kan. Dan dia pun cerita lah yang dia ni dulu seorang engineer dan selalu balik kerja tu lewat malam lah. Satu hari tu waktu dia balik kerja tu dia naik motor besar Superbike. Ketika dalam perjalanan balik rumah tu ada satu kereta dekat tengah-tengah highway rosak. Dekat kawasan tu memang tak ada lampu jalan, so memang gelap gelita. So abang tu tengah laju 180-200 km sejam ataupun lebih. Tiba-tiba langgar kereta tu dan akhirnya kaki dia patah dan cuba dipulihkan dalam beberapa tahun. Doktor cakap tak boleh diselamatkan. So apa yang lelaki ni buat bila dalam keadaan yang tiba-tiba hilang punca pendapatan disebabkan keadaan fizikalnya dah berubah, dia pun cuba cari source income yang sesuai dengan keadaan diri dia lah, yang tak boleh keluar jauh-jauh, tak boleh buat kerja berat. Dan antara jalan yang dipilih adalah dengan trade. Cuma perjalanan dia untuk belajar trade SPO tu berliku-liku, yang mana sebelum dia jumpa SPO dia belajar trade forex. Dia adalah belajar trade forex beberapa tahun. Dia cerita dekat saya awal-awal tu ada untung. Tak lama tu dia kata dia ada masuk satu broker tu dia kata daripada Hong Kong. Dia deposit RM70,000. Mungkin duit yang baki-baki daripada insurans yang dia dapat ke apa saya pun tak tahu. Tapi bila dia bagi duit dalam satu broker dekat Hong Kong ni dalam RM70,000 tu, dia trade, dia ada untung, dan bila dia nak keluar tu ada masalah. Duit deposit RM70,000 tu pun tak dapat dikeluarkan. Perkara ni berlaku dalam setahun lebih dia kata. Bila dia contact broker pun cuba mengelak-mengelak. Akhirnya dia pun give up lah. Bila dia give up, dia jumpalah dengan Pak Kacat untuk belajar trade SPO. Sebab apa? Dia dah mula sedar lah. Yang satu, trade forex ni haram. So dia nak cari satu sumber yang lebih patut syariah. Yang kedua, trade SPO ni berdaftar dengan Bursa Malaysia. Produk lokal lah. Bukannya produk luar negara. SPO ni lebih selamat. Kalau contoh dia masukkan lagi deposit trade SPO menggunakan broker-broker di Malaysia ni, duit tu kalau dia dah tak nak trade pun dia boleh keluarkan, boleh dapatkan balik. So dia tak pening kepala kat situ lah. So akhirnya dia cakap dia nak belajar trade SPO. So disebabkan tu saya selalu ajak kepada orang-orang kat luar sana, kalau nak belajar trade kena ada ilmu, wajib ada ilmu. Dan saya selalu sarankan kepada orang luar sana untuk dapatkan buku Trader 2 Jam. Sebab dalam buku ni kita bukan sahaja cerita tentang apa itu SPO, kita cerita daripada A sampai Z komplit, daripada segi teknik, money management, berapa modal diperlukan, semua komplit kita ceritakan. Dan buku ni tak mahal, buku ni tak sampai RM1 pun. So kalau anda betul-betul nak buat duit dengan trade SPO, saya cadangkan dapatkan segera buku Trader 2 Jam, klik beg kuning sekarang.